Hello. Ini anak nombor 1? Ni yang pertama lah. Berapa umurnya ni? Oh, pandai. Hello, salam kau. Oh, jangan. Ada surat doktor dia, boleh saya tengok baca. Lepas tu sekarang ni dia punya liver transplant ni nak bawa ke China tu, liver transplant lah. Okay, so yang dekat China ni apa cerita? Dari segi dokumen semua dah approve, cuma masalahkan dana. Kita dah tak approve itu daripada kita kutipan dana diuruskan oleh Yayasan Nanyang. Okey. So baru 62,000. Dan tak cukup lagi 120,000 lah. Okay, macam ni lah saya ni cik, saya tak boleh tengok budak-budak macam ni. Saya nak beritahu cik, saya duit tak banyak, tapi adalah saya simpan. Sebenarnya saya plan tahun ni saya dapat pergi haji. Tapi macam ni lah, saya rasa daripada pergi haji dengan selamatkan nyawa ni, nyawa lagi penting. Sebenarnya saya nak pergi berdua lah dengan orang rumah saya ni kan. Sebab kami tak dapat yang ikut daripada 3-4 tahun saya rayu tak dapat. Jadi tahun ni saya punya cadangan saya nak bayar je lah cik. Dalam simpanan saya ni memang betul ngam-ngam 120,000. Saya tak tipu cik. 120,000 tu memang ngam-ngam nak pergi haji yang tabung haji travel tu memang ada package yang 60,000 tu. Itu yang paling murah, yang banyak-banyak tu. So jadi berdua tu genaklah 120,000 tu. Mungkin Allah tak panggil saya lagi. Duit ni memang untuk Madinah lah kot saya rasa. Saya rasa yang lebih penting nyawa dia lah. Besok awak pergi call Nanyang tu, cari macam mana, bagi tahu kita dah ada duit 120,000, you ada 60. Now we have 180,000. Kita nak buat sesegera yang mungkin. Kalau dia kata dalam 2-3 hari nak berlepas je lah. Kalau dia kata perlu berapa hari, secepat mungkin lah. Sebab apa? Dia soal time. Nyawa dia bergantung dengan masa. Lagi lama memang kita nampak dia okey manjat ni, tapi sebenarnya dia akan lagi drop. Jadi boleh tak boleh, saya tak boleh tengok. Saya macam anak saya. Kita faham lah macam mana nak jaga. Dan kalau boleh kita nak dia sihat kan. Kalau boleh nyawa kita pun kita nak bagi pada dia. Tak apalah, tahun ni kita tak pergi haji lah. Jangan stres, saya faham. Memang ni. Tapi ni kita fikir untuk dia kan. Allah bagi tu bukan rezeki saya sebenarnya. Allah bagi saya ni transit aja. Sebenarnya rezeki memang adik Madinah ni. Ibu jangan risaulah. Kita sayang, yang penting Madinah dapat rawatan dia. Kita usaha yang terbaik untuk Madinah. Kalau kita nak bagi satu ke orang tu cik, bagi benda yang paling kita sayang. So memang saya nak sangat pergi haji ni. Memang saya nak, sebab saya pergi umrah ni banyak kali dah pergi umrah, tapi tak dapat pernah pergi haji. Boleh lah. Boleh Madinah. Okey ya sayang ya. Tau. Kena kuat tau. Okey. Main sayang. Okey, angka nak balik KL ni. Main sayang. Salam angka. InsyaAllah ya sayang ya. Allah sayang Allah. Allah lindung saya. Allah lindung. Allah mudahkan urusan, Allah baikkan segala ni insya-Allah.